Secara basiknya kalau kita simpan emas ni mudah. Beli, simpan, tunggu je harga naik. Tapi kalau kita salah pilih jalan, simpanan emas ni boleh jadi beban. Contohnya, ada orang ajar teknik rempit, gadai emas untuk beli emas lain. Nampak macam cepat kaya, tapi sebenarnya ada risiko yang tersendiri. Saya dulu pernah beli buku cara ni. Bila kaji semula, dia bukan strategi tapi perjudian. Jadi kita kena kaji setiap risiko tu sama ada kita boleh kurangkan atau kita elakkan. Masalah utama bila harga emas tak naik, tapi kita tetap kena bayar upah simpan. Bila duit tak cukup nak tampung, emas kita boleh jadi lesap. Hidup ni jadi tertekan sebab simpanan emas tu sepatutnya dia aset tapi dia jadi liability. Simpan emas ni sepatutnya buat kita lebih tenang, bukan makin terhimpit. Ilmu saja tak cukup kalau ilmu tu salah. Sebab tu penting ada dealer yang betul, circle yang positif dan mentor yang proven sukses. Dengan cara ni, simpanan emas tu betul-betul dah jadi tabung kecemasan, perlindungan kepada inflasi dan juga menjamin masa depan, bukan perangkap hutang. Jangan gadaikan masa depan sebab kita nak cepat kaya. Emas tu untuk dibekukan, bukan dipusing macam roda judi. Pilih cara selamat, simpan ikut bajet dan biarkan masa bekerja untuk anda. Itu baru simpanan emas yang sebenar. Jadi, anda yang nak simpan emas, boleh mulakan simpanan emas dengan RM100 tanpa komitmen. Dan saya boleh bantu tuan-puan untuk capai matlamat simpanan. Nak saya bantu, PM saya direct ataupun isi beg biru di bawah.